Expect money. Yes! Menang pun guys. Basically game ni. Daripada kau main game yang tak berfaedah ni, bagus aku kasih tahu kau satu game yang bagus untuk kau. Apalah? Ni lah. Seriuslah ada game macam ni? Serius, kau boleh masuk dalam dunia maya, selesaikan cabaran sambil belajar matematik. Macam main game betul-betul lah. Tapi at the same time aku belajar juga. Kan, matematik tak bosan pun kalau kita gunakan cara yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada seluruh kumpulan Mystic Math atas usaha gigih, kreativiti dan semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan projek ini. Tahniah. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah yang dipilih? Design thinking dipilih sebagai satu kaedah untuk menyelesaikan masalah. Dimulakan dengan fasa empati, di mana ahli kumpulan cuba untuk observe, immerse dan engage masalah yang dihadapi bagi memahami isu dengan lebih mendalam. Bagi fasa define pula, ahli kumpulan menemuramah dua pihak, iaitu pelajar dan seorang pensyarah untuk mendapatkan point of view mereka. Fasa idiot pula, pembangsaran dilakukan untuk mencari cadangan penyelesaian. Cadangan yang terbaik dipilih melalui analisis SWOT. Teknik Scamper digunakan untuk melihat daripada 7 perspektif yang berbeza. Prototype produk mula direka dan pengujian prototype dilakukan bagi memastikan output yang terbaik. Hasil pengujian maka terhasillah produk yang dinamakan Mystic Math yang mempunyai 4 keunikan yang tersendiri. Bagi menambah baik produk, kami telah mendapatkan perakuan daripada 2 pihak bertauliah, iaitu daripada Fakulti Komputeran dan Informatik Universiti Malaysia Sabah dan juga Dr. Rachel Phil Tien Kim Hau, Ketua Matematik IPG Kampus Tawau dan Master Trainer Matematik Kebangsaan. Setelah mendapat perakuan, pelaksanaan inovasi dijalankan sepenuhnya dalam organisasi, di mana penyeragaman telah dilakukan pada 6 Februari 2025 dan bengkel kepada semua unit pensyarah matematik juga telah dilaksanakan.
Apakah keberhasilan setelah melaksanakan inovasi Mystic Math ini? Yang pertama ialah peningkatan prestasi pelajar, di mana dapat dilihat melalui ujian formatif sebelum pelaksanaan Mystic Math, hanya 39.51% mendapat markah 15 hingga 20 markah. Setelah penggunaan Mystic Math, 80.25% mendapat markah 15 hingga 20 markah. Ini lonjakan sebanyak 40.3%. Outcome yang kedua ialah penjimatan masa dari dua perspektif. Dari segi pelajar, sebelum menggunakan Mystic Math, masa yang diperlukan untuk menjawab soalan 20 soalan differentiation ialah 64.2 minit. Jika dibandingkan dengan penggunaan Mystic Math hanya 25.5 minit sahaja, iaitu penjimatan sebanyak hampir 60.75%. Masa pembelajaran juga dijimatkan sebanyak 54.54% kerana Mystic Math ini boleh digunakan secara hybrid, iaitu boleh dilakukan bersama dengan pensyarah di kelas dan juga secara kendiri di bilik masing-masing. Outcome yang ketiga ialah proses PDP lebih menarik dan interaktif. Soal selidik menunjukkan bahawa lebih 90% pelajar memberikan respon yang positif setelah menggunakan Mystic Math. Ini disebabkan penggunaan teknologi Metaverse yang berjaya mewujudkan pembelajaran yang imersif. Outcome yang keempat ialah penjimatan kos. Dengan penggunaan Mystic Math, tiada kertas yang digunakan sebagai latihan kepada pelajar. Penjimatan sebanyak RM9,445.20 berjaya dijimatkan oleh pihak pengurusan untuk satu semester. Faedah sampingan pula yang pertama ialah kepuasan pelanggan, terutama kepada pelajar, di mana kesemua min score bagi soal sidik kepuasan pelanggan mendapat lebih dari 4.0. Ini menunjukkan pelajar sangat berpuas hati dengan penggunaan inovasi ini, dan hampir 86.3% pelajar bersetuju inovasi ini meningkatkan minat mereka terhadap STEM. Empat impak utama yang berjaya didapati selepas penggunaan Mystic Math. Yang pertama ialah tahap keyakinan pelajar meningkat, terutama dalam topik differentiation. Ini sangat penting sebagai persediaan mereka untuk menjawab soalan peperiksaan. Peningkatan produktiviti dari segi pensyarah, di mana hasil penjimatan masa digunakan untuk merancang untuk melaksanakan aktiviti yang boleh membantu pelajar meningkatkan pencapaian, terutama dalam subjek matematik. Impak yang ketiga ialah pelajar mula melihat matematik sebagai subjek yang menyeronokkan. Ini dapat dilihat di mana pelajar mula explore dan mempelajari topik differentiation di luar waktu kelas menggunakan Mystic Math. Impak yang terakhir ialah peningkatan imej organisasi, terutama Kolej Matrikulasi Labuan di mata komuniti dalam komuniti pendidikan. Impak luar jangka pula ialah Mystic Math ini asalnya disasarkan kepada pelajar matrikulasi, tetapi setelah diteliti, ia juga sesuai untuk pelajar sekolah menengah dan universiti. Yang kedua ialah peningkatan literasi teknologi pendidikan, di mana semasa pelaksanaan di dalam kelas terdapat pelajar yang meneroka sendiri teknologi AR dalam Mystic Math. Yang terakhir ialah pengurangan carbon footprint terhadap alam sekitar. Beberapa pertandingan dan perkongsian telah dilakukan bagi mengembangkan inovasi ini di luar organisasi, dan ia juga telah diseragamkan di Kolej Matrikulasi Labuan kepada semua pensyarah matematik. Inovasi ini telah mendapat hak cipta daripada MyIPO dan sedia untuk dikomersialkan. Bagi mendapatkan audiens yang lebih besar, platform media sosial digunakan bagi mempromosikan produk ini di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan. Sekian, terima kasih.